Saya amat tertarik dengan konsep tahfiz kepimpinan lah, dan saya sendiri amat berpegang kepada konsep pembinaan insan tu lah. Kita nampak kita bukan sekadar nak menghafal Quran, betul ya, kita nak melahirkan orang yang menghafal Quran, tapi yang lebih penting sebenarnya adalah dari segi akhlaknya, juga membawa kepada pembawaan Al-Quran, sahsiahnya dan juga kepimpinan. Dan kita melihat dengan apa yang berlaku realiti hari ini, sebenarnya kita perlu pemimpin-pemimpin generasi muda yang akan menggalas tanggungjawab yang lebih berat pada masa akan datang lah. Dan Al-Fatih ni kita mengharapkan dapat melahirkanlah tahfiz-tahfiz yang berkepimpinan. Saya menyarankan untuk ibu bapa jangan takutlah untuk menghantar anak ke institusi-institusi yang macam Mahat Tahfiz Al-Fatih ni. Jangan ragu-ragulah, dia dapat melahirkan generasi yang mencintai Al-Quran, insya-Allah, yang menghafal, berdisiplin dan berakhlak mulia lah.